Dia buka almari, dia cakap macam Zilan, ni ambil duit, kau pergi belajar balik, buktikan bahawa kau tak main-main. So pakcik register untuk ambil SPM sekali lagi, dan waktu tu ambil secara persendirian. Mana pakcik kena belajar sendiri. Kenapa pakcik tak belajar kat sekolah? Tak ada duit. SPM. Masa tu pakcik, kalau kita pergi sekolah balik, kos lagi dan tinggi kita lah. kena pergi balik sekolah, tiap-tiap hari kena masuk sekolah, pergi. Jadi kita kena go to school back. Tapi pakcik ambil satu keputusan yang ini pakcik kata, sometimes dalam hidup ni kita kena redah aja. Tapi redah yang menuntut keberanian dan keyakinan pada Allah. Tu pakcik cakap, redah ini biar dengan ilmu dan iman. So pakcik ambil dan pakcik disiplinkan diri pakcik setiap pagi, dan pakcik tak tukar. Waktu tu pakcik kelas sains. Masa pakcik buat sekali lagi receipt sendiri tu, repeat tu, pakcik ambil kelas sains juga. Mana pakcik ambil chemistry, pakcik ambil physics, pakcik ambil biologi semua. Tapi kali ini pakcik kena belajar sendiri. Hanya kali ini pakcik disiplinkan diri pakcik. Setiap pagi pakcik akan bangun, with or without fail pun, pakcik akan duduk dekat belakang rumah pakcik. Pakcik buat macam satu kawasan belajar. Pakcik letak buku pakcik, ngantuk ke tak ngantuk ke, pakcik akan pergi belakang dan membaca. Sorang-sorang? Sorang-sorang. Tak ada kawan lain? Tak ada. Tak ada tuition apa tak ada? Tak ada. Kerana pakcik yakin, masa pakcik cakap, sebelum pakcik ambil tu pun, pakcik rasa, pakcik buat trial, pakcik dapat 2. Grade 2. So pakcik rasa pakcik belajar sikit, insyaAllah grade 1 boleh masuk universiti. Tapi Allah tukar. Mungkin Allah nak pakcik belajar atau buat sesuatu tu dapat dalam kesusahan. Kerana macam pakcik cakap, sometimes bila kita dapat benda itu susah, dia menjadikan kita lebih resilient. Dia menjadikan kita lebih mengetahui potensi diri kita. Kalau dia dapat senang je, kita tak tahu how far we can go, how far we can push ourselves. So pakcik buat, masa tu pakcik ambil receipt balik, pakcik punya target untuk dapat below 24, either grade 1 or grade 2, tapi tak boleh lebih daripada 24 atau 26 di credit marks, kerana pakcik nak masuk universiti. So pakcik punya aim masa ambil SPM tu bukan nak dapat berapa banyak A's, tak, to ensure pakcik boleh masuk universiti. That is the because pakcik rasa belajar untuk sekolah rendah menengah ni lebih kepada nak berikan kemahiran. It start when you masuk universiti.